Kenapa ramai orang hidup susah sampai tua? Ini kisah kawan saya semasa cakap dengan anak. Kawan saya ni jenis yang berjimat. Dia cakap dengan anak dia, ayah tak suka beli kereta baru, lagi suka beli second hand, lebih murah, tak ada bau pelik, enjin pun dah stabil. Tapi anak dia balas, ayah cakap macam tu sebab ayah masih miskin. Kawan saya terkejut, apa kaitan beli kereta second hand dengan miskin? Anak dia jawab, kalau ayah betul-betul kaya, ayah takkan cari alasan nak beli second hand. Ayah boleh beli baru tanpa fikir panjang. Masa tu kawan saya terkedu. Dari kecil kita diajar berjimat, takut membazir, sentiasa cari jalan paling murah, sampai satu tahap kita rasa benda tu biasa, padahal sebenarnya itu mentaliti miskin yang dah tertanam sejak kecil. Nak lagi contoh? Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean? Klik link dalam bio atau klik learn more. Kawan saya ada satu tabiat, keluar bilik mesti tutup semua lampu. Sebab dari kecil diajar, jangan bazir elektrik. Tapi anak dia cakap, ayah boleh bayar bil elektrik tapi tetap tak sanggup sebab dah biasa berjimat. Faham tak maksud dia? Ramai orang bukan tak boleh kaya tapi mereka terperangkap dalam mindset lama. Kalau nak ubah hidup, kita kena ubah cara fikir dulu. Kawan saya dulu hidup cukup-cukup makan, tapi sekarang Alhamdulillah income 5 angka setiap bulan. Bukan sebab kerja lebih kuat, tapi sebab dia ubah cara fikir dan ikut sistem yang betul. Nak tahu macam mana? Komen saya nak dan klik link di bio sekarang.